Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam Syatur Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Okey, korang pun tahu aku ada TikTok dan aku selalu buat live TikTok yang aku banyak kongsi berkenaan dengan senaman, pemakanan, menjawab soalan, membetulkan mitos dekat live TikTok aku lah. So, boleh follow juga aku punya TikTok. Dan aku juga, yes, daripada tahun 2020 sampai sekarang pun, aku memang buat kelas untuk ubah badan secara online, secara natural, tanpa produk, tanpa berlapar, tanpa perlu pergi gym. InsyaAllah boleh jadikan bentuk badan korang lagi cantik, stamina yang padu, fitness yang padu dan boleh maintain. Jadi adalah orang tanya dalam aku punya live, dia tanya, kalau nak turunkan BMI kepada 32.5 boleh tak? So aku macam 32.5 tu dah tahap overweight teruk dah tu. And then dia cakap sebabnya dia nak jadi cikgu dan syarat untuk menjadi cikgu adalah BMI maksimum 32.5. Aku macam, weh, barulah aku tahu, ya Allah, rupanya syarat nak jadi cikgu di antaranya BMI maksimum 32.5. Ni nak bagi tahulah. Yes, BMI is very general, tapi boleh dibagikan kepada dua kategori. BMI untuk orang yang fit dan juga BMI untuk orang yang sedentary. Sedentary ni adalah orang yang macam biasa, pergi kerja, balik kerja, makan, kalau bersenam ke, aktiviti ke, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. So, orang-orang yang fit dalam kategori fitness ni, kalau BMI dia mungkin terlebih sekalipun overweight, tapi bila kita tengok dari segi fizik dia akan lebih berotot, perut dia tak boroi, mungkin ada six pack juga. Jadi BMI dia terlebih adalah kerana berat dia terlebih, kerana jisim otot dia yang tinggi. Yang tu tak ada masalah, itu dari segi kategori fitness memang okey. Tapi orang-orang yang sedentary ni, kalau BMI dekat 27, 28 pun dah dikira sebagai overweight. Dan bentuk fizik in general memang perut dah ke depan, pinggang pun dah 34, 35. Dari segi fitness, stamina, cepat penat, cepat mengah, tak boleh kerja lama, kaki cepat sakit, lutut cepat sakit, senang kena penyakit, susah nak recovery dan juga terdedah kepada pelbagai risiko-risiko penyakit jantung, diabetes. Kemungkinan ada juga dorang ni dah ada diabetes tahap 2. Dan inikah yang kita nak jadikan seorang cikgu? Aku faham mungkin akan ada orang cakap, alah, dia gemuk tapi dia ada kebolehan mengajar, dia pandai apa semua. Yes, tak ada masalah bab pandai tu. Tapi ini kita cakap pasal cikgu tau. Cikgu ni kadang-kadang orang jadikan sebagai idola, jadikan sebagai contoh, jadikan sebagai ikutan. Golongan pendidik ini bukan sahaja perlu berilmu, ada kebolehan mengajar, memandaikan orang, tapi perlu juga tunjuk contoh yang baik daripada semua segi. Dari segi moralnya, dari segi disiplinnya dan juga dari segi stamina, fitness, dari segi bentuk badan juga. Apa perasaan korang kalau mata pelajaran PJK, bisa kau tahu tengah berlaku sekarang pun, tiba-tiba cikgu PJ kau gemuk? Dan juga kalau badan kau fit, engkau cergas apa semua ni, dia akan efek juga engkau punya cara kerja. Engkau lagi segar, lepas tu engkau nak mengajar pun bagus. Dari segi emosi juga engkau lebih stabil, kau akan kurang stres. Dari sudut yang lain juga kau akan tunjuk contoh yang bagus kepada pelajar-pelajar. Sebab sekarang ni di kalangan budak-budak sekolah pun dah ramai yang overweight, obese. Sepatutnya yang kau buat, letak je syarat macam SPA ke, ASCOR ke, maksimum BMI 25.9. Jadi siapa-siapa yang betul-betul berminat nak jadi cikgu, dia akan usaha ke arah nak memenuhi syarat-syarat tu lah. Patutlah ranking obesity dekat Malaysia ni kan, dalam Southeast Asia, Asia Tenggara, kadang-kadang nombor 1, kadang-kadang nombor 2, dan baru lagi keluar bancian ke benda tak, orang yang bekerja dekat Malaysia ni 60% adalah obesity. Dan pasal ranking tu tadi, Malaysia ni sekarang ni adalah 51% orang dewasa Malaysia adalah obesity. Itu ke yang kita nak banggakan orang Malaysia ni, ramai orang gemuk. Benda ni sahabat Nabi sendiri, Saidina Umar, even Rasulullah kita sendiri pun ada tegur pasal orang-orang yang gemuk ni. Gemuk ni adalah punca penyakit, punca orang yang malas, dan juga di akhir zaman nanti umatku berlumba-lumba nak jadi gemuk. Dalam agama pun dah ada teguran macam tu. Takkanlah kita nak membenarkan, nak jadi enabler pula terhadap golongan-golongan yang itulah yang gemuk ni. Aku pun tak tahu apa nak cakap sebab benda ni bukan kuasa aku. Aku boleh bercakap, aku boleh bagi kesedaran, tapi aku ni siapa je nak dengar, siapa je yang nak bertindak di atas video aku ni. Apa kata korang? Kalau korang suka video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like,
like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada Channel Ais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Aduh, dengan naskah macam tu BMI 28, dengan cikgu BMI 32.5. Alah, makin menggalakkan orang jadi gemuk. Habislah Malaysia ni.